Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk terus beribadah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah sesiapa yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu daripadanya tanpa dia mendapat sebarang keampunan." Hadis riwayat Tirmizi. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini mengingatkan kita bahawa Ramadan ialah peluang keemasan kepada kita. Janganlah kita mensia-siakan bulan ini dan tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan dengan bulan Ramadan bukan bermaksud kita berhenti melakukan beribadah, tetapi ia merupakan permulaan kepada kita untuk beristiqamah melakukan amal kebaikan. Teruskan solat tepat waktu, teruskan bersedekah, teruskan melakukan segala amal kebaikan walaupun bulan Ramadan telah berlalu daripada kita. Semoga Allah sentiasa merahmati kita, menerima amal ibadat kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Juga semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sama-samalah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan mendekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, selamat tinggal Ramadan. Semoga kita berubah ke arah kebaikan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Ramadan titik permulaan.